Ini daun kucai ya. Tahu tak daun kucai itu apa? Assalamualaikum. Hari ni kita tumis, bukan tumis lah, goreng udang. Udang rencah ya, tak banyak. Dekat sini hujan lebat. Itu bunyi kodok tu kat luar. Lepas tu kita masukkan bawang putih, bawang merah, ikan bilis sikit dengan cili padi. Kita tumbuk-tumbuk, lepas tu kita tumis sekali dengan udang. Mak tak puas hati nak bubuh lagi lah minyak ni, nampak kering aja. Tak nampak minyak. Dah sudah gitu kita tumis-tumis gitu, dah bau wangi. Kita masukkan air. Bagi dia betul-betul meresap gitulah ya. Mana dia betul-betul masak. Nanti kan kalau dimasak kan dalamnya agak kecut, jadi senang kita nak buang kulitnya. Kenapa mak tak buang kulit mak? Rajin sangat lah tu. Sudah tu. Itu kalau zaman dulu boleh Sekarang mak dah buat perangai balik. Masuk air boleh, main godak-godak dekat lesung batu. Ni masukkan daun kucai. Kalau mak cakap daun kucai. Kalau biasa orang Indonesia dia tu kata apa? Daun jembak ke, daun rambut ke, tak tahu lagi tu lah lebih kurang. Tapi kalau kita mak cakap ni apa? Daun kucai kampung Dulu zaman mak kecil-kecil, arwah mak dengan bapa ada tanam dekat belakang rumah. Itulah mak kenal ni kucai namanya. Sedap kalau kita makan, teringat masa kita kecil-kecil dulu. Sekarang mana ada nak nanam, tak ada. Nak makan beli. Senang kan? Janji ada duitnya. Kalau tak ada duit mana nak belinya? Kita oseng-oseng lah bagi dia masak. Jangan pula makan mentah-mentah. Tak ada mananya. Oseng-oseng dah tunggu dia masak. Kalau masak pun macam gini juga rupanya. Yang paling sedap ni tu loh, yang putih-putih tu. Apa namanya? Isi bawang. Kan bau bawang. Orang tak suka. Tapi mak suka. Ini zaman kecil-kecil kita teringat lagi ya. Ialah masa ada waktu ni, kita makanlah apa yang kita rasa masa kecil-kecil dulu. Teringat arwah mak, arwah ayah kan. Sekarang semua dah tak ada. Kita pula lah ganti. Tiba masa tiba masa kalau dah dipanggil kan, kita tak rasa lagi ya. Gitulah. Jangan kata apa yang mak cakap ni buruk tak, kita beringat aja. Gitu aje lah. Lebih kurang lah dah nak masak lah ni.